So maksudnya kalau kerajaan dapat 51 bilion daripada SST ni, kutipan sebenar daripada rakyat adalah lebih daripada itu. Mungkin 70 bilion ke 100 bilion. Bermula daripada 1 Julai 2025, kerajaan akan perluaskan SST. Lagi 3 minggu kita akan bayar lebih daripada SST ni. So Menteri Kewangan kedua dia cakap apa? Dia kata ini kononnya takkan memberi kesan kepada majoriti rakyat lah, dia kata. Lepas tu dia kata ini hanya kepada non-essential goods ataupun kepada barang-barang yang bukan keperluan. Dia kata ini akan mendatangkan 5 bilion pulangan ataupun hasil kepada kerajaan. 5 bilion ni datang daripada rakyat dan ini akan meningkatkan pendapatan kerajaan melalui SST daripada 46 bilion ke 51 bilion. So dia kata ini tak ada apalah, majoriti rakyat tak kena lah macam itu, dan ini hanya non-essential good. Tetapi setelah dikaji, orang lain cakap lain pula. Banyak pihak yang tidak setujulah keterangan daripada pengusaha atau Persatuan Pengilang-Pengilang Malaysia. Dia punya presiden sendiri cakap, dia kata apa? Dia kata ini akan memberi kesan yang besar. Dengan perluasan SST ini, 97% daripada barangan dan perkhidmatan akan kena cukai melalui SST ini. Ini akan meningkatkan kos pengeluaran. Bila kos pengeluaran meningkat, maka harga barang pun akan meningkat lah. So sebab itu saya nak cakap kepada Menteri Kewangan kedua ni, awak cakap apa ni? Bila awak kutip 5 bilion daripada rakyat, duit itu must come from somewhere. Dia must come daripada somebody lah. Awak mungkin tak tax directly apa yang kita beli ni, tetapi bila awak cukaikan kepada pengusaha-pengusaha dan pengilang-pengilang ni, bila sewa dia meningkat, bila terutama Persatuan Pengilang ni dia kata apa? Dia kata now dia kena cukai kepada capital goods ataupun mesin-mesin dia ni. Untuk keluarkan barangan-barangan ini, dia kena beli mesin. Dan mesin-mesin dia sekarang ni kena bayar cukai 5 ke 10%. Bila dia kena bayar cukai kepada barang-barang mesin-mesin dia ini, of course lah dia akan transfer cost tu kepada pengguna. So last pengguna juga yang kena. So 5 bilion ini datang daripada rakyat. Lepas itu jumlah barang dan perkhidmatan yang kena cukai juga meningkat. Dulu jumlah barang yang kena cukai di bawah SST ni cuma lebih kurang 1,000. Sekarang dah jadi lebih kurang 4,000. 4 kali ganda. So macam mana kamu cakap benda ini tidak memberi kesan bila kamu tarik 5 bilion daripada rakyat, tambah jumlah barangan yang kena cukai dan impos cukai-cukai ni kepada pengeluar dan pengilang? Of course lah, sekali siapa yang bayar? Rakyat jugalah yang bayar. Dulu kita masa GST, kita banyak exemption atau barang-barang yang dikecualikan daripada cukai. Sekarang ni banyak pengecualian itu telah di-cancel atau dibatalkan. Dulu kita banyak pengecualian, tapi sekarang ini 70% daripada barang-barang yang dulu dikecualikan sekarang ni dikenakan cukai. Cadangan daripada pengusaha-pengusaha kilang ini, dia kata kalau macam ini baik buat GST. GST lebih baik sebab dia kata, dan kita dah kata benda ini banyak kali, GST ni lebih efisien. Dia tidak ada cukai atas cukai atau cukai yang bertimpa-timpa. Sekarang ini Persatuan Pengilang-Pengilang Malaysia sendiri cakap, dia kata SST ni ada tax on tax atau cukai yang berganda, cukai yang bertimpa. Last siapa yang bayar? Rakyat juga yang bayar. Lepas itu ialah satu cukai SST ni yang tiris. So maksudnya apa? Dulu bila kita collect GST, kita collect lebih kurang sama 50 bilion macam itu juga. Sekarang dengan perluasan cukai SST ni pun mereka collect 50 bilion. Tapi apakah bezanya? Bezanya GST tak tiris, SST ni tiris. So maksudnya kalau kerajaan dapat 51 bilion daripada SST ni, kutipan sebenar daripada rakyat adalah lebih daripada itu. Mungkin 70 bilion ke 100 bilion ke, kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, kenapa dulu GST rate dia, kadar dia cuma 6%, kita collect 50 bilion, 30 ke 50 bilion macam itu. Tapi sekarang ini, bila kadar dia naik jadi 10-11%, kadar dia lebih kurang 2 kali ganda.
tetapi kutipan dia sama atau berkurang. Kenapa? Sebab bila kita bayar cukai SST ni di kedai-kedai, kita dah bayar dah 10-11% tu. Tetapi akhirnya duit yang sampai kepada kerajaan itu bukan semua daripada situ sebab dia ada ketirisannya dekat situ. So kerajaan kutip lebih daripada kita, yang dapat pada dia cuma 50 bilion. SST expanded ini lebih teruk berkali-kali ganda daripada GST. Ini bukanlah satu tax reform yang bagus. Mereka nak cari duit berbilion-bilion ini untuk bagi projek sebelum pilihan raya, tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah kesimpulan sendiri kenapa diorang ni nak cari duit berbilion-bilion ni untuk bagi projek sebelum pilihan raya. Itu yang kita nampak. Nak rushing sangat pilihan raya dalam 2 tahun lagi apa. Sekarang ini nak bagi projek sebelum pilihan raya. Anwar Ibrahim sendiri cakap, kamu jangan bohong. Itu hari kamu cakap, kenapa nak kena cari duit, kenapa nak kurang subsidi, sebab kamu orang ni semua minta projek. Yang last-last, kita juga yang kena. Itulah dia intipati ataupun the definisi of ekonomi madani ini. Naikkan cukai, potong subsidi, buang orang. Ekonomi madani.